Okey, siap kita masuk, siap kita jangan pecah. Hari ni masih Chinese New Year raya yang kedua. Okey, hari ni ada satu soalan yang kawan rasa sangat baik untuk kita tambahkan ilmu. Okey, iaitu komen macam ni. Dia cakap orang Islam tidak dibenarkan haram menyertai mempercaya bahawa tahun kuda ataupun mana-mana zodiak Cina boleh menentukan nasib, rezeki, jodoh atau kesihatan. Kepercayaan yang mengaitkan nasib dengan haiwan adalah khurafat dan boleh merosakkan akidah Islam. Walau bagaimanapun, menyambut Tahun Baru Cina sebagai budaya atau adat yang dibolehkan. Okey, so untuk nak menjawab soalan ni, kawan nak bagi tahulah yang sebenarnya apa dia 12 zodiak, okey, yang kita selalu dengar tahun ni tahun binatang tu, tahun itu binatang yang lain. Okey, jadi dia sebenarnya dia ada tersiratlah cerita dia bagaimana. Okey, dia datang daripada negara China yang dulu memang zaman dulu sebab tak ada time, tak ada waktu, tak ada jam. Jadi untuk menandakan masa, untuk mengaturkan musim pertanian, jadi astronomi China lah masa dulu, di mana Jupiter planet ni dia dah buat kiraan. Dia mengambil masa 12 tahun untuk mengeliling matahari dengan bulan. Jadi kan daripada 12 tahun tu dia untuk senang nak menghafal dengan cara 12 tahun tu, maka dia sabitkan dengan kiraan 12 animal zodiak. Okey, maka adanya 12 zodiak dan pada masa dulu Maharaja dulu juga mengambil kiranya haiwan-haiwan yang ada untuk membuat satu perlawanan. Okey, ini mengikut cerita dongeng lah. Jadi perlawanan itulah bintang-bintang yang menjadikan 12 tahun dengan susunan zodiak yang dia ada susunan. Okey, macam sampai tahun ni susunan sampai ke tahun kuda. Jadinya untuk ilmu beginner, bukannya nak kita dikatakan ini adalah khurafat ke apa-apa, cuma cara budaya Cina astronomi dahulu. Dan ada yang macam ada orang dengar kenapa ada macam ada unsur elemen macam ada logam, air, kayu, api. Dan ini adalah berasal pula daripada pemerhati alam semula jadi masa orang Cina kuno. Sebab ia adalah satu model seimbangan dan ia adalah cara nak memahami sesuatu perubahan alam semula jadi kita. Sebab ia terbentuk daripada ada api dan musim alam yang kita mendengar macam tahun ni horse fire, iaitu api. Jadi dia actually bukan khurafatnya. Apa yang kita pasti ialah satu zaman saintis yang masa dulu. Okey, mana kita tengok kalau kita campur api dengan air, dia akan tak membentuk, tak membina. Okey, kalau kita campak contoh kita campak kayu ke atas air, ia adalah membina sebab air akan support kayu. Jadi unsur-unsur inilah yang menjadikan contoh ada orang menjadi sebagai sumber feng shui. Tapi saya nak cuba tegaskan, mungkin ada orang yang dijadikan khurafat, mungkin betul, tapi yang sebenarnya ini adalah based on astronomi dahulu yang memang scientific. Memang yang kita fikir secara logik pun betul. Jadi itulah perkongsian pada hamba kali ini dan semoga anda semua mendapat ilmu. Terima kasih. Bye.